ubi kayu mengganti beras sebagai makanan ruji Malaysia adalah satu saranan yang tidak bertanggungjawab. Oh, bila beras tak ada, disuruh kita makan ubi, sedangkan diorang makan besar tiap-tiap hari. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Ketika Malaysia mengalami kekurangan pasokan beras, pemerintahnya menyarankan rakyat untuk kembali mengonsumsi dan menanam ubi kayu sebagai alternatif makanan pokok, sebuah langkah yang memantik ironi di tengah kebanggaan mereka selama ini yang kerap memandang Indonesia sebagai negara yang lebih miskin dan tertinggal. Namun kenyataannya, di saat Malaysia harus beralih ke pangan darurat, Indonesia, meskipun sering dipandang rendah, masih mampu menjaga ketersediaan beras untuk rakyatnya. Peristiwa ini menjadi tamparan halus bahwa kemajuan sejati bukan semata soal infrastruktur megah atau citra di mata luar, tapi soal ketahanan, kemandirian, dan kemampuan memberi makan rakyat sendiri. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu bekalan beras putih tempatan BPT selesai. Yang keduanya saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, supply karbohidrat. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif karbohidrat lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu. Di ubi kayu ini digunakan untuk suplemen sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat. Dan dia kalau bandingkan dengan sugar yang ada dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah. Jadi di sana orang Sarawak dia menggunakan ubi kayu. Saya bincang dengan MP dia kalau kita dapat perkenalkan makanan suplemen menggantikan beras, buatlah ubi kayu macam mana pun, sudah tentulah saya rasa di Sarawak lah saya dipahamkan amat berjaya. Mengulas lanjut, Johari berkata langkah itu juga boleh menjadi antara jalan keluar daripada kepompong yang sedia ada, termasuk tidak membiarkan isu beras mengawal keadaan rakyat di negara ini. Kita punya tanah yang banyak, tetapi kita harus ada keberanian untuk mencuba. Kadang-kadang pergantungan kita kepada makanan luar negara ni amat hebat. Dan pernah kita mengimport, ataupun saya ingat setahun setengah yang lalu, kita import dalam bajet kita hampir 60 bilion. Satu jumlah yang terlalu besar. Betul, dia memastikan ada kekosongan, kemudian ahli itu fight me in the court to say that I am not ceased to be a member. Itulah caranya, Speaker. Itulah kepastian yang harus dilikut dalam perlembagaan. Tan Sri, you want to be the best Speaker, and you started by creating this problem. Saya minta supaya Tan Sri faham keputusan Tan Sri adalah merupakan satu keputusan yang salah. Terima kasih, saya ingin tinggalkan Dewan. Terima kasih kerana saya percaya apa pun keputusannya boleh soalan adalah keputusan yang dibuat kerana sepatutnya Speaker tidak mengikut perjanjian yang dibuat oleh di gabungan-gabungan. Speaker, you got to be non-partisan here. Terima kasih. Terima kasih. Ni dulu Terengganu, ubi kayu sekarang harga dah mahal tau. So kena minta terima kasih lah kepada Speaker. Terima kasih. Terima kasih Speaker. Tak sebut terima kasih pun tadi. Sebutlah terima kasih. Terima kasih Speaker. Dan saya ucapkan Speaker, ubi kayu ni satu ubat untuk kanser. Terima kasih Speaker. Okey, sama. Baik, penggalan jumpa. Silakan. Speaker, ubi kayu adalah salah satu produk pelancongan musim tengkujuh di Kelantan. Tapi yang sebelah sana dia tak faham. Alhamdulillah. Tapi jangan pukul saya selalu. Duk bantai saya selalu. Tak kena tu. Ya. Yang promo ubi kayu ni Speaker. Ya. Terima kasih Speaker. Tadi Speaker Dewan Rakyat merangkap kawan Perdana Menteri Johari Abdul. Dia kata kalau kita ada isu beras, dia suruh kita pergi makan ubi kayu, tuan-tuan. So saya tak tahulah apa ni Johari Abdul ini ahli politik PKR ni, benda-benda pelik-pelik dia cakap. Sebelum ni kawan dia siapa ni Menteri Rafizi pun cakap lebih kurang benda yang sama.
Rafizi kata kalau ayam mahal, kita jangan makan ayam atau kurangkan makan ayam, macam itulah. Ini kawan dia pula cakap kalau beras tak ada ke mahal ke atau jadi isu, dia suruh kita pergi makan ubi kayu. Saya nak tanya dia nak suruh kita pergi balik zaman Jepun ke? Macam tu, masa zaman tu orang makan ubi kayu sebab kita tak dapat beras dan sebagainya. So inilah dia pemikiran ahli-ahli politik PH atau PKR ni tuan-tuan. Dia tak boleh selesaikan masalah, so dia suruh kita balik di zaman Jepun lah, makan ubi kayu lah, macam itulah. So saya sebagai pemimpin sampai ke speaker Dewan Rakyat ni, apa orang kata, awak fikir dulu sebelum awak keluarkan kenyataan, pakai otak lah sikit. Sebab awak kenyataan awak itu, awak ni bukan ahli politik yang apa orang kata budak-budak, tapi kenyataan awak tu macam budak-budak ataupun awak tak pakai otak. Itulah dia saya nak cakap sikit kepada Johari Abdul. Ataupun saya nak cadang, sebelum awak suruh rakyat makan ubi kayu, jangan makan beras atau sebagainya, awak dulu pergi makan ubi kayu, tengok hari-hari boleh makan ubi kayu tak, dan berapa lama ubi kayu ni awak boleh simpan berbanding dengan beras. Dan kalau hari ni mungkin buat ubi kayu bakar, esok ubi kayu rebus, lepas tu lusa ubi kayu goreng ke apa, saya tak tahulah. Cuba Johari Abdul awak buat dulu, dan sekarang ni setahu saya ubi kayu pun naik harga, mahal juga. So bukan sahaja beras naik harga, ubi kayu pun mahal dan naik harga. So sebagai speaker, nasihat saya pakailah apa orang kata pemikiran yang elok sikit sebelum awak buat kenyataan ini. Saya rasa ramai yang dah tengok, bukan? Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mencadangkan kalau tak ada beras, kita kena mula makan ubi kayu. Saya rasa cadangan ni walaupun ada rasionalnya, tapi bagi saya ianya menghina masyarakat. Jangan pula nanti orang menyumpah pada kerajaan Madani ni. Peribahasa ada kata ada ubi ada batas, tapi zaman Madani ni peribahasa tu tukar jadi ada ubi tak ada beras. Allah, janganlah begitu wahai pemimpin-pemimpin kerajaan Madani, ya. Kamu kena bersimpati dengan rakyat, bukan bagi cadangan yang menunjukkan seolah kita ni balik ke zaman Jepun, ya, sebagai makanan ruji kita. Ya, ianya satu penghinaan, kerana tok nenek ayah kita dulu makan ubi kayu zaman mereka ditekan oleh penjajah. Jadi janganlah buat perangai macam ni. Tolonglah Tuan Yang di-Pertua, tolonglah, ya. Alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, supply karbohidrat. Ya. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif kebahagiaan lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya, saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu, tuan saya. Ubi kayu ini digunakan untuk suplemen, sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat. Dan dia kalau bandingkan dengan sugar yang ada dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah. Jadi di sana orang Sarawak, dia menggunakan ubi kayu. Saya bincang dengan MP dia, kalau kita dapat perkenalkan makanan suplemen menggantikan beras, buatlah ubi kayu macam mana, sudah tentulah. Saya rasa di Sarawak lah saya dipahamkan amat berjaya. Jadi itu yang saya ingat kita boleh kena, rakyat Malaysia ni kena kreatif sikit lah. Kena keluar daripada kita macam kita dalam traffic jam lah. Kita traffic jam, takkan kita nak tunggu sampai minyak kita habis dalam kereta. Kita kena fikir, adakah kita nak jalan kaki keluar ataupun nak pinjam motor kawan kerana kita terdesak. So harus fikirkan cara macam mana nak keluarkan daripada keadaan ini. Kalau kita bergantung kepada keadaan, kita tak boleh. Kita mesti kontrol keadaan kontrol kita. Rakyat boleh makan ubi untuk ganti nasi. Oh, bila beras tak ada disuruh kita makan ubi, sedangkan diorang makan besar tiap-tiap hari. Datuk Jo, apa kata kau try dulu buat untuk setahun sebelum kau cadangkan kepada rakyat? Kau ingat ni zaman pemerintahan Jepun ke apa?